Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, kamu semua tahu kan hari ni kita ada kempen apa? Okay, kita sekarang ada kempen Bahasa Jiwa Bangsa. Di salah satu aktiviti yang akan kita buat adalah berpantun. Kamu semua dah bersedia ke? Dah. Baiklah murid-murid, hari ini saya nak kamu semua ciptakan sebuah pantun yang berkait rapat dengan slogan kempen kita pada hari ini, iaitu Bahasa Cerminan Budi, Santun Asas Harmoni. Baiklah, kamu semua boleh bermula dengan sekarang. Baiklah murid-murid, masa yang saya berikan untuk cipta pantun dah tamat. Jadi saya nak seorang yang sukarela untuk memberitahu apa pantun yang dia bina. Okey, sila perkenalkan nama awak. Alright. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di atas dahan. Bahasa sopan tambah dudulan, disayang orang disanjung kawan. Wow, sangat terkena dengan slogan kita. Jadi berikan sedikit tepukan, tepuk lagi. Okey Nazira, sekarang ni saya nak awak tunjukkan kepada kawan awak, suruh kawan awak pula yang berikan pantun yang dia ada. Okey, silakan. Okey, Ain sila bangun. Bangun pula. Cakap. Bermain judi di waktu petang, bersama teman suka dan dia. Bahasa indah, hati pun tenang, jalinan mesra kekal selamanya. Wow, berikan sedikit tepukan, sedikit saja. Okey, dah cukup. Okey, Ain saya nak awak suruh kawan awak pula yang bentangkan pantun dia. Okey, Azra silakan. Sinar mentari menyapa pagi, embun menipis membasahi bumi. Tutur yang baik membawa erti, tanda akhlak bersemadi dalam diri. Alright, berikan tepukan semua kepada Azra. Okey, Azra, saya nak awak suruh pula kawan awak yang seorang lagi untuk membentangkan pantun dia. Tutur kata biarlah bersih agar terpelihara maruah dan nama. Wow, berikan tepukan sedikit saja. Okey, dah cukup. Okey, jadi sekarang ni awak semua dah berjaya menyelesaikan aktiviti kita, iaitu mencipta sebuah pantun. Okey, berakhirnya aktiviti tersebut. Jadi saya nak sekarang ni kamu semua berikan sebuah kesimpulan berdasarkan aktiviti tersebut. Jadi start bermula dengan Nazira. Sila berikan. Kesantunan berbahasa penting kerana dapat mencerminkan budi pekerti, mengeratkan hubungan dan menjaga keharmonian dalam masyarakat. Alright, seterusnya Ain. Dengan kesantunan berbahasa bukan hanya menjaga hati orang lain, tetapi juga dapat meningkatkan nilai diri sendiri. Bahasa yang sopan mencipta suasana yang lebih positif dan dihormati oleh semua. Baiklah, seterusnya Azra, teruskan. Kesimpulan yang awak dapat. Apa yang saya dapat simpulkan, Alright. kesantunan dalam berbahasa bukan sekadar adab, tetapi lambang kecerdikan dan budi pekerti seseorang. Apabila tutur kata dijaga, maruah diri akan terpelihara. Baiklah, yang terakhir sekali adalah Huda. Sila berikan kesimpulan awak. Kesantunan bahasa mencerminkan akhlak seseorang. Oleh itu, amat pentinglah untuk kita wujudkan komunikasi yang harmoni dalam kehidupan. Baiklah, seterusnya saya ingin awak tepuk untuk diri awak sendiri kerana telah menyelesaikan aktiviti dan kesimpulan yang menarik. Jadi dengan berakhirnya segala yang awak berikan, yang awak buat, jadi berakhirlah juga kempen kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.